Aku Dianinar. Aku menghadapi masalah tekanan hidup. Isi kepala aku bising. Tapi hidup aku sunyi. Sampai bila aku nak hadap semua benda ni? Mungkin hidup aku sunyi sebab aku murung. Atau mungkin sebab aku Awak. 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 Saya tanya awak ni. Kenapa awak diam? awak. Hubungan kita ni serius ke? Hello. Ya. Sekarang ke? Oh, boleh. Awak. Dia balik. Saya hantar. Aku sayang dia. Aku betul-betul sayang dia. Dari hari pertama aku tahu dia takkan pernah dengar suara aku. Aku dah janji dalam hati. Aku akan jadi suara itu. Aku akan jadi dunia yang tak perlukan bunyi untuk dia rasa hidup. Tapi kenapa kadang aku rasa letih? Kenapa kadang aku rasa aku seorang yang bercakap dalam dunia yang diam? Bila aku dengan kawan-kawan, bila gelap tu berderai, aku tengok sekeliling, dia tak ada. Dia tak faham. Bukan sebab dia tak nak faham, tapi sebab dunia kita berbeza. Ada hari aku rasa kuat, ada hari aku nak lari. Bukan sebab aku tak cinta, tapi sebab aku takut satu hari nanti aku akan jadi orang yang buat dia rasa dia beban. Aku balik penat. Macam lah. Dulu abang adalah sinar dalam rumah ni. Dia orang pertama yang buat aku ketawa bila aku jatuh. Bukan sebab dia ejek, tapi sebab dia tahu macam mana nak buat sakit tu rasa ringan. Suara dia penuh gelak ketawa. Mata dia penuh impian. Tapi semua tu hilang. Lepas arwah ayah pergi, dia berubah. Macam dunia paksa dia jadi dewasa dalam satu malam. Gelap tawa tu diganti dengan jeritan. Mata yang dulu bersinar kini penuh api. Segalanya salah di mata dia. Aku, mak, cawan yang terjatuh pun dia marah macam langit nak runtuh. Aku rindu abang yang dulu, yang peluk aku bila aku takut. Bukan yang tengking aku sebab aku balik lambat. Aku tahu dia terluka, tapi kenapa luka dia kena jadi racun untuk semua orang? Kenapa kasih yang dulu hangat kini membakar? Abang, kalau kau dengar ni, tolong cari semula diri kau. Sebab aku dah penat jalan atas kaca sambil harap satu hari kau akan senyum semula.
Serabut aku dengan rumah ni. Semua benda tak kena. Oi, perempuan. Kau nak pergi mana? Biarlah. Kemana saja aku pergi, jauh daripada sini. Kenapa dalam sekian manusia, kenapa aku yang rasa paling berat? Aku yang penuh cacat celah, masih diuji dan disiksa. Aku juga sakit, penat. Tapi aku tidak pernah menjadikannya sebagai satu alasan untuk menyakiti orang lain. Atau pengetahuan aku tentang bahagia tidak cukup. Aku tidak tahu apa yang perlu aku buat, apa yang harus aku katakan. Saat itu, aku rasa semesta sedang menghentam aku bertubi-tubi dari setiap sisi. Deringan tanpa jawapan ini menyesakkan aku. Tapi aku tahu, tiada jawapan itu juga satu jawapan. Benar kata Abah, jangan terlalu berharap, agar kalau tidak bersama, lukanya takkan separuh badan. Aku yang apa-apa merakit setiap pedih dan sedih ini sendiri. Aku belum hilang, tapi kemana? Aku berpura-pura sembuh yang sebenarnya telah lama mati rasa. Jujur, keputusan ini tidak mudah. Terkadang aku susah melepaskanmu, kerana kau adalah insan yang membuatku tertawa, meskipun kau jugalah penyebab aku menangis. Tetapi aku tidak kejam. Jika kau perlukan aku, kejarlah aku sekuat tenaga, kerana aku akan pergi tanpa menoleh lagi. Aku pergi bukan untuk mendekat, hanya berharap kau tenang di hati. Tak sehaluan, salahkah aku, salahkah aku, cintamu, sentuhmu, haruskah ku melepaskanmu? Salahkah aku, salahkah aku melepaskanmu? Pesan aku, ambil peluang tu. Sebab peluang tu datang sekali saja. Tapi janganlah buat keputusan terburu-buru. Jangan ambil tindakan yang bodoh, atau kau akan menyesal. Macam aku. Tahu kau takut, jangan bimbang. Hanya ku yang faham semua tentangmu. Sambut tanganku. Salahkah